Okey. Selamat datang kembali. Tadi dia mati alas tu. Yang nak belajar main bowling, boleh lah. Nak tanya-tanya. Yang baru nak jinak-jinak. Boleh like. Share. Okay, Haikal. Thank you. Join. Boleh lah like, share. Saya dekat Leisure Bowl. Like Superbo JB. Kat Leisure Mall. Okay. Right. Nice. Okay, hari ni saya masih lagi miskin strike. Okay. Saya masih lagi miskin strike. Susah sangat nak dapat strike. Dan saya masih lagi belum master corner tu iaitu 10 dengan gunakan bola spare ni yang saya baru buat semalam. Okay. Saya beli bola spare ni 150. Lepas tu tambah kebut lubang, tambah balik RM90. So amat kecewa lagi lah. Sebab saya dah spend 240 untuk bola spray yang belum bagi result lagi. Sebab tangan saya mungkin tak pandai lagi ambil bola ni ya. Okey. Jom kita try lagi. Apa tak ambil tu? Rugi. Okey, saya tak jauh. Saya try 21 21. Saya pergi 10. Saya masih lagi aim 10. Dapat dia buka tau. Tu dia. Dia 10 tinggal. Hujan. Okay, saya lipat ni tangan ni. Mata saya ni pasal saya cuba ni. Ya, boleh. Saya tak boleh tukar biasa pump. Okey, kejap ya. Saya nak jawab mesej orang sekejap. Jawab mesej. Okay. Encik boleh join. Saya dah 3 spare. Saya on the way nak buat 200 saya game nombor 3 tu. Saya jarang game nombor 3 saya dapat 200. Tapi saya nak cuba perbaiki saya punya personal best boleh tak game nombor 3 saya start dapat balik 200. Starting nampak alhamdulillah. So saya tak lari jauh. Saya akan diri 21 kat sini. Lepas tu saya akan balik 10 Saya akan aim 10. Oh, terlebih 5 lah tu. 7. Tapi dia masuk poket juga. Walaupun 7 Target 10 jatuh 7. Masuk poket cantik pula tu. Okay, dah perfect poket tu. Alright. Mungkin tu yang saya kena aim. Okay, tapi tangan saya natural. Saya rasa selesa. Tak ada rasa macam tangan tu terbuang jauh ke. Okay, sekarang Cik Miza dia tengah cuba lagi. Dia masih belum jumpa lagi dia punya laluan dia. Balingan dia masih lagi belum konsisten. Okay, tu dia. Okay, dia jumpa strike dia.
Okay. Kami setiap hari Rabu kau dah kasih, kami cuba tukar cara main Ada strategi, kami balik buka YouTube banyak-banyak, tengok orang balik, tengok orang main, tengok player Jepun, player Korea, China, Europe, US. Tengok macam mana cara dia ambil line, dia tackle situation. Ni dah habis, terkehar jauh ni. Okey, itu saja dah. Lupa dia punya method baling tadi. Tak konsisten baling dia. Dia masih lagi tengah training untuk dapatkan dia punya balingan yang konsisten first throw tu. Okey. Right, spare. Okey, dia dapat spare. Dia dapat spare. Okey, tapi dah 2 point. Okey, kita cuba. Lagi sekali ya. Saya diri 21. Saya akan baling 78. Okey. Kita target 78. 21. Saya diri kat 21 sini. Saya target 10. Kalau jatuh 78 tu masih lagi diampunkan. Ya. Tu dia. Kalau 10, dia tinggal pin 10. Okey. Dah 2 kali kat sini. Tapi tadi, saya jumpa method macam mana nak ambil pin 10. Guna tanpa tukar cara saya baling. Tapi tadi saya guna, cuba saya tukar cara baling Sekarang saya tak tukar cara baling saya. Saya tetap akan pinky saya ni akan start repeat ke dalam. Okey. Habis. Sebab saya terlepas handshake. Ada hancur saya game ni. Kerana pin 10 lagi sekali. Aduh. Spoiler lah. Okay. No choice. Kena double strike. Kena double strike. Cukup. Begitu. Okay, saya sudah mula merasa tekanan Sebab tu saya tak rasa tertekan. Kali ni saya rasa sedikit tekanan. Saya diri 20. Saya akan aim 10. 10. Tak 10. Nampak gayanya. Saya dah 2 point. Oh. Saya sudah 2 point. Oh, ini tak bagus ni. Tap like kawan-kawan. Minta share. Repo share. Okay. Okay. Tap like. Tap. Okay. Spare. Okay, spare.
Thank you yang join. Okay. Tap like. Bila tu dia main backup dok. Kita cuba lagi. Fair. Nice fair. Okay. Come on, bola habis ni. Oh. Okay. Saya akan makan sikit. Pulau. Right. So dia. Pin 10 lagi. Pin 10 lagi. Pin 10 yang dah gagal hari ni berfungsi. Kita cuba lagi sekali. Dengan tenang. La ilaha illallah. Boleh buang lah bola ni. Kita boleh buang bola ni. Tak berjaya daripada tadi. Oh. Hati-hati. Hai. Kecewa semua saya. Kecewa tau. Alright. Saya target 10. Ha! Dapat lagi 10 ni. Hari ni. Memang hancur lah. 10 ni. Okay. Main open ni. Tadi dapat buka lah open. Tapi tu lah nasib lah. Kadang jatuh terlebih. Ada jatuh terlebih. Hati-hati lah. Daripada 4, 3. 1 je dapat. 3 lagi tak dapat. Saya kalau boleh settle. Kalau saya boleh settle pin 10 tu, saya punya game dah tak masalah dah. Tapi saya pin 10 tu lah. Saya tak ada masalah nak masukkan bola ke poket. Tapi saya ada masalah nak ambil 10 tu. Oh. Okay, spare. Ha! Makan head pin. Tak spare.
Oh, kaki mula terasa sakit. Okay, thank you. Siapa yang join? Daily Tips join. Kemudian dah join. Tak tahu siapa yang online. Siapa yang online? Oh, Nizamuddin Raza. Online yang tengah tengok ini. Okay, thank you. Tap, share, like. Okay, tap like kawan. Okay. Tu dia. Dia baru dia ambil dari sini. Ni dia ambil daripada drop paling ujung sini. Dia baling dua. Dua kanan. Okay, dia nak try ambil split ni. Berjaya tak dia ambil split sini? Kita tengok. Sebab dia baling backup, jadi dia kena baling ke tengah supaya dengan harapan bola tu masuk balik ke kanan. Tengok, boleh tak? Dia baling dua. Dia ada ke tengah. Terlebih dah ni. Jauh sangat jatuhnya. Jauh nak jatuh. Langsung. Mana ada? Jauh tu. Kat tiga lah. Terus ke sana je. Ada lah. Ada dua setengah. Okey. Cuba lagi sekali. Saya di 23 ya. 23 10. Saya akan flip Ya, tu dah saya flip dan dia tinggal lagi pin 10. Dia tinggal pin 10 untuk saya hari ni praktis. Dia suruh saya praktis pin 10 ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Jadi saya buka. Okey. 2 daripada 5. Dapat pin 10. Okey. Paling tinggi saya boleh buat 143, 53, 62. 173 paling tinggi game ni. Okey. 173. So, saya kena pindah lagi sini ya. Kita balik 25 ya. Kita balik 25. Saya target 12. Tidak, dia pergi 5, 10. Balas. Masih lagi open lah. Sama saya. 15 saya tak smart lah. Itu 61 je. Paling tinggi 161 je kawan-kawan. Segi sama
160. Oh, 160. Eh, 160 ah. Tidak berapa cun. Sekejap saya nak jawab mesej saya kawan-kawan. Spare. Ah, tidak. Pak yang tak berjaya. 132. Okey. Pergi toilet sekejap. Ha? Saya nak pergi toilet sekejap. Aduh. Toilet sekejap. Ha? Jangan cakap sikit. Nanti dia ada mati ya. Okey, Papa Pop pergi toilet ya. So, siapa-siapa yang nak tengok Papa Pop sekejap ya, dia pergi ambil energy dalam toilet. Thank you siapa yang join kita orang. Ni semua dari mana ni? Macam mana ni, dah 3 game dah kita. So ini game yang keempat ya kawan-kawan. Ada ke siapa-siapa yang suka main bowling? Especially orang Johor lah. Seronok tau main bowling ni. Actually kita setiap hari Rabu memang main bowling. Untuk keluarkan peluh, maklumlah. 1 minggu 7 hari. 1 hari kena exercise lah. 6 hari makan tidur dan kerja. Hahaha. Yang join ni thank you ya. Tadi pagi kita orang makan nasi lemak. Jadi sekarang ni kenalah banyak-banyak burn fat sikit. Best tau nasi lemak otak-otak. Dekat Jalan Story. Top tu. Otak-otak dia memang terbaik. Bayangkan tadi kita makan nasi lemak 2. Lepas tu otak-otak 1 bakul. Ada 10 pieces lah kot. Lepas tu kita ada ambil jemput-jemput. Air 2. I minum NesO. Papa Pop minum kopi O. So RM28. Murah ke?
mahal. I rasa okey kot. Sedap, makanan dia sedap. Lambat pula Cik Papa Puff ni. Ya. Okay. Ha? Ya deh. Mana gelap ai? Oh tu jatuh. Okay. Saya nak tukar kamera dia. Oh, tak boleh. Too side, too close. Saya nak tukar kamera. Saya nak tukar kamera. Ni, swipe to left, too close. Swipe ke kanan. Join. Klik kamera. Okay. Selamat datang kawan-kawan. Lepas pergi toilet ni set game keempat kita main. Tu hari ni. Game keempat ni. Siapa suka main bowling, bolehlah like and share. Like, share. Tap. Nak tanya saya apa-apa soalan boleh. Payung strike satu bang. Okey, kejap lagi Mirul. Saya payung strike. InsyaAllah. Saya daripada tadi miskin strike ni. Main spare je. Tengok tu lah. Lalu pin 10 tu menganiaya saya lah. Saya beli bola. Saya beli bola hari tu untuk main spare dia sebab saya selalu 10 tu saya selalu miss. Sebab bola hook saya tak boleh, tak sampai. Bila balik macam mana pun tetap tak sampai. Jadi kadang saya pakai house ball. Jadi saya pun belilah bola. Tapi semalam bola tu siap kebuk semua dah tampal lah. Dia hari ni dia tak membantu lah. Boleh game bantu daripada game ni 5 kali. 2 je dapat. Okay. Saya pakai bola 12. Mirul saya pakai bola 12. Orang biasa main pakai 15, 14, 15 lah. So saya tengok orang banyak main. Tapi saya tak kuat dah. Dah tua lah. Dulu boleh lah. Sekarang dah tak boleh. Sekarang dah tak kuat dah. Okay. Jadi saya pakai bola 12. Okay, kenapa saya pakai bola 12? Sebab bola 12 ni dia, kalau dalam siri-siri bola bowling, 12 ni dia masih ada core lagi dalam tu. Core ni macam dia ada pemberat lah kat dalam tu, ada pemberat. Dia punya macam pemberat untuk bagi dia tak seimbang. Jadi bola tu dia boleh, instead of dia jalan gini, dia boleh jalan gini nanti dia pusing. Tu yang jadikan dia hook. Okay. So jadi bola 12 ni adalah paling last lah yang ada pemberat tu. Kalau bola 11 kadang-kadang ada. Kalau bola 10 dah tak ada lah. Bola 10 dah tak ada. 10 11 dah tak ada. Dia dah cuma ada cover stock je. So cover stock tu dia yang akan bantu untuk dapatkan hook ke apa ke. Okay. Jadi game pertama saya selalu sebelum ni memang teruk lah. Game pertama, game kedua. Jadi saya dah buat research cara permainan saya. Saya balik hari ni, saya datang hari ni. Saya target game pertama tu saya akan diri main ke dalam.
Okay, saya akan start main ke dalam. Saya tengok banyak tournament pun dia start balik ke dalam. Jadi saya tengah cubalah. Kan? Tapi ni dah masuk game keempat. Game keempat ni mungkin saya dah start keluar lah. Saya dah start main daripada board 25. Okay, daripada board 25. So kita boleh start lah. Saya nak start. Okay, boleh tengok. Saya betulkan sikit ni. Okay, saya pusingkan kamera. Okay. Saya akan start main ke sana. Okay. Dah ambil gambar? Ha? Okay. Saya akan start Okay, saya akan start. Ini dah game keempat. Rasa game 4 ni selalu kalau saya main makasih besar lah sebab saya dah dapat baca lane sikit. Jadi saya harap hari ni dapatlah. Nakal besar sikit. So you masih nak main tepi ni Okay. Saya start. Saya ambil board 24 lah. 24. Saya akan baling 12 12. Saya flip. Okay, dia pergi 13. Okay. Baru saya jatuh sikit. Tak, tukar main hook lah. Okay. Untuk yang ini saya boleh ambil. Saya tak perlu pakai bola ni. Biasanya saya boleh ambil. Okay. Kalau tidak saya akan pakai bola 10. Tapi yang ini sebab dia ada pin sebelah tu. Jadi saya akan hantuk pin 4, 5, 6. Pin 6. Saya akan target pin 6 tu supaya dia langgar pin 10. Okay. Itu strategi saya. Untuk ambil spare ni. So saya akan diri 33. So jadi 33. Saya akan aim 15 Sorry, saya akan aim 18. 15 Hai, tu dia. Tu yang saya tak nak tu. Kalau saya aim 15 tu terbabal 15. Saya dah open dah satu first game. Oh, tak cantik lah first game ni. Game nombor 4 ni. Okay, sorry Amirul, kena tunggu sikit. Lepas ni kita cuba strike. Kita yang awak nak. Saya tak sepatutnya jatuh 15 kali bola tu. Dia jatuh 15 So bila jatuh 15 tu dia masuk kat ujung tu dia dah hilang dia punya power dia tegak je. Dia terus makan kat dalam. Wah, ada mistake. Ada mistake Mistake yang tak boleh diulang lagi, kena belajar. Okay. Okay, mistake yang kena belajar. So tengok ni Sekarang dia akan cuba diri dekat situ. Dan dia akan cuba balik stop sana dan dia akan cuba baling dekat 2 guys. Dia punya Divisa ni dia punya untuk dia strike dia kena fokus baling kat situ je. Sebab tu cara permainan dia. Dia main bola backup. Bila dia main bola backup tu cara dia. Okay.
So dia dapat 9 ping. Dia bagi strike lah. Dia bagi strike lah. Okay. Saya cuba lagi ya. $25. Jadi 25. Target 12. Alamak. Dia bit high lah. Bit high. Okay. Tinggi. Tinggi. Biar orang sebelah ni baling dulu. Kalau ni split lah. Ini split ni saya nak ambil. Saya nak ambil. Kat sini. Okay, please. Saya sudah salah. Saya sudah salah diri. Teragak. Saya diri teragak lah. Tantangan saya pun dah salah baling tadi. Okay, 2 miss. Nope. Game ni susah nak pergi 200. Melainkan saya strike semua. Saya tak jumpa lagi strike dia. Saya kena 27. Saya kena berani sikit main 27. Wah. Oi. Tak cukup lagi lah. $25. Ya. Susah nak ambil ni. Dia betul masuk celah. Saya ni accuracy tak bagus hari ni. Bagus pula. Dapat pula spare tu. Kaki saya sakit lah. Saya duduk dulu lah kawan-kawan. Saya punya kaki sakit. Okay, spare. Spare.
Ni. Ni you diri dekat 2. Diri dekat 2, baling 3. Betul. Maknanya diri tu diri ada lebih bagus diri sana baling 2 lah. Tak nak. Itu yang kita tak nak. Kalau banyak-banyak benda kena strict gini yang kita tak nak. So tak ada choice. Split dapat lah. Dari tadi. Tiga kali split. Saya kena cari track yang tak split. Okay. Bola spare. Dah haram lah. Paling spare ni. Oh. Mana aku ambil tadi Salah lah. Salah lah saya ambil spare tadi. Boleh nak kena betulkan ni.
Okey. Sungguh ke laut. Okey. Target saya diri 28 eh. Saya aim 15. Tapi dia jatuh 10. Apa masalah dia? Tangan saya. Bila saya pusing tu, dia automatik campak keluar. Kalau saya diri sana. Dia automatik campak keluar. So, ini okey. Off lah game ni. Off. Game ni off nampaknya. Sangat-sangat off. Saya tak tahu kenapa. Kalau saya diri sini, tu dah nanti poket. Tapi dia tak nak pergi hujung tu. Hujung tu tertinggal. Tu poket cantik tu. Saya di 22. 22 jatuh 10 eh. Mungkin tu yang saya kena buat. 22 jatuh 10. Okay. 22 jatuh 10. So, hari ni badan saya tak boleh move jauh keluar. Okay, mungkin fulcrum tangan ni, fulcrum tangan ni. Swing tangan ni. Sama aja. Tak banyak berubah pun. Aduh. Aduh. Saya punya tangan ni sakit ah. Okay, game nombor 4 ni. Tak ada markah yang impresif hari ni. AI ni mandai-mandai je. Siapa nak capai target 28 dalam game bowling? Orang nak capai 250 lah.
28 buat apa? Kadang-kadang AI ni saya boleh je. Spare. Spare. Lepas ni main hook je lah. Tak payah. Main hook je. Try main hook. Tak payah nanti pakai dulu. Nanti dulu. Okey. Tadi saya cakap apa? 22. 22. Saya jatuh 10. Comfortable. Okey. Ya, 10. Okey, mana dah tinggal pin 10. So saya kena praktis pin 10 ni lagi sekali. Hari ni. Cukup training pin 10 hari ni. 10 ke laut. Okey. Saya diri. Tak diri ujung kan? Baru ujung. Saya kelepek macam biasa. Pinky macam biasa. Saya M. Ya, 15. Dan sebab pinky tu. Bola ni hook juga. Tak backup pun. Katanya backup. Dia hook juga. Masih gagal lagi. Jadi 22. Ambil 10. Ya. Tengok tuan-tuan. 9. Panggil bomber. $120 pun tak sampai. Ya. Masih lagi mencari. Ini kalau saya strike 3 apa maksimum 30, 50. 138. Game terburuk Game terburuk. Satu strike pun tak ada lagi. Padahal sepatutnya saya kalau biasa main game nombor 4 ni game yang baik lah. Tahunya saya dah main 200 tinggi lah. Tapi saya tak jumpa lagi lah. Kenapa hari ni?
Adakah sebab hari ni saya baling power? Adakah sebab hari ni saya baling laju? Dia out? Mungkin. Okay, saya kena pelankan sikit. Saya kena pelankan sikit. Supaya dia boleh ada masa untuk cook or lebih sikit. Tengok ni. Okay. 22 Ini 22. Sepuluh. Okay. Okay, ni tadi kita fail kat sini. Split ni. Saya fail tadi kat split ni. Okay. Game ni dah lost lah. Okay. Spare. Hoi! Kita sangat. Dah. Ayo. Tengok ah. Dah. Buruk. Bola baru ke laut lah kali ni. Jual balik lah bola tu. Main hook. You lah. Nak main hook lah. Tapi dia punya angle guide dia mana pergi ya? Tak ada tau. Tak payah pakai angle guide lah. Sikit je lah. Tak ada lah angle guide dia. Tadi Wawa punya mana dia bagi tadi? Okay. Dalam beg tu ada tak? Aku cek dalam beg tu. Tak ada kat tepi dia pun tak ada. Tak ada Mana pergi Basuh ke? Tak ada. Sebab kat sini pun tak ada. Ni soken dia je. Pakai lah. Tak ada tu. Masuk tangannya. Kita nak main. Main pakai tangan robot. Masuk ni lah. Ya. Ya, ni kena.
Okey tak? Okey sana. Ke depan lagi, ke depan lagi. Tarik ke depan. Masukkan lagi. Ni. Okey. Tangan ni, sana buka gitu, jari tu. Dia selesa tak? Okey. Ada jari di sini. Gitu je lah. Gitu je. Oh, kau balik? Baling. Tarik gitu je. Dia takut, you takkan boleh backup dia. You baling macam you lepas backup dia, you tarik je. You takkan boleh. You diri dekat tengah. Lepas tu you baling tiga. Tiga kanan. You baling je mengalir tiga kanan. You tengok nanti bola you masuk. Sekarang ni you betul lah. Pasal ibu jari dulu. Sekejap. I kurangkan bengkok. Okay. Ni. Okay. Tak boleh. You masukkan ibu jari dulu. Jadi jari tu you sangkut situ. Okay. Tak boleh. Dia tak sampai. Okay, sekejap. Okay, cuba. Ini boleh patah ni. Mana? Ni. Ni patah? Boleh patah. Sebenarnya sebab dia terplay out gini. Mana yang mana yang ketat? Mana yang terplay on? Okey, sekejap. Terplay on Okey. Dah. Tu boleh? Tak terplay on lah. Dia lepas gini tau. Lepas gini. Ya. Ni jangan. Okey. Ya. Apa dia? Tapi dia memang tekan sini Dia memang tekan situ Tekan. Maksudnya tekan. Dia ada pressure sikit lah kat sini. Oh. Lepas gini. Lepas gini lah. Tegak gini. Lepas tegak je. Yang atas. Tiga. Tak boleh. Tak boleh ya. Jangan. Boleh patah ni jari I ni. Tak boleh jangan. Dia punya ni tak boleh. Tahu. Balik biasa je lah. Aduh. Dia kan di tengah, yang dua kan.
Okey. Oh. First frame na open. First frame na open. Tak ada power lah bola tu. Ada power? Ha? Tu. Tu bola Irfan. Melekat lah tadi. Baik kawan-kawan. Itu nasihat saya baik. Saya melekat jari saya tadi. Dapat spare tu. Okey. Okay, di game nombor 5 belum menunjukkan performance yang baik untuk hari ni. Oh, dapat spare. Sayang. Dia bila dia pakai glove tadi, maknanya dia pegang tu dia gini. Dia ke dalam sikit. Jari ni akan masuk dalam sikit. Dia punya ni. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk daripada gitu. Dia kena sengit dengan dia. Tapi Ni, jadi dia kena masukkan jari ni dulu baru dia boleh masuk ibu jari. Dia masukkan jari ni dulu. Baru boleh masuk ibu jari. Oh. Boleh tak? Jadi ibu jari ni sikit je makan kat ujung tu. Tak masuk dalam tak? Tak masuk dalam. Tak tahu? Cuba lah. Awak cuba. Saya akan diri 25 25. Saya akan target 10.
Ya, 10. Masuk. Tak boleh. Lane ni belum cukup kering. So saya masih lagi kena main kat situ. So kalau untuk tournament masih lagi 22 22 10. Yang terbaik. So naik 22. Naik 10. Baru saya jatuh. Lepas tu dia miss. Ha? Dia sebab jari ni kena masuk dulu. Jari tu kena masuk dulu. Ha? Yalah. Dia akan terus letak je. So tangan you tu dia memang kena hala keluar tau. Tadi tu masuk ke dalam, sebab tu dia turun dalam tu. Saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam. Keluar sana. Ada keluar. Dah, balik ni. Sebelah. Backup juga tu. Pakai glove pun backup lagi. Jangan masuk ke dalam. Kecil dia masuk ke dalam. Sebab you backup. Sebab tu dia sakit. Dia lawan arah. Dia tak payah pakai dah.
Jangan lah, tak boleh lah, you tak boleh lah. Tak boleh. You lawan. You tak nak letak dia. You nak terus pusing dia. Belum time tu you pusing, you nak pusing dia. Ambil bola tu you taruh sebelah kaki ni. You lepas je gini. You diri kat sana, you tak payah jalan. You diri kat sana, you ayun. You campak je. Tak payahlah, tak payah. Okay, tadi saya main 25, tak boleh, saya try 24. Split lagi ya. Split lagi. Teruk game minggu ni. Otak kau ah. Hah? Tak boleh, janganlah. Tak boleh lah, jangan basah, tak boleh. You tak boleh lah. You tak boleh pakai. Kurang baik lah guys game ni. Kurang baik.
Lawa strike tu. Okay. Saya belum dapat lagi strike pun tadi ni. Position strike 10 8 7. Baik. Nak jatuh tu. Apa dia tak nak jatuh? Aktif ni. Kawan-kawan. Oh, ada goreng pisang join lah. Udah. Oh, nice. Macam diri situ lagi bagus. Diri situ lagi bagus. Okay. Come on.
spare. Okay. Saya di reboard 17 Kita ambil 10. Ya. Betul. 17 10. Bagi 17 20 23 10 sorry 23 10 sejiri 23 10 sejiri 23 baik M 10 tidak lagi sekali ya. Berdiri. Ketiga. 10. Lebih. Brooklyn. Baik. Dapat Brooklyn. Baik. Kuat. Tak straight lah. 168 paling tinggi. Game nombor 5 ni bagainya lebih baik lah. Wow. Oh. Bola nampak. Okay. Baik spare. Target 15. Nice. 168. 168 dah guys. Kita bersedia untuk final try untuk buat 200 hari ni. Ya, spare. Zombis. Tak sampai 100. Last game. Last game. So, I baling dulu. Alright guys, last game. Boleh tak dapat 200. Cubaan terakhir. Diri 23 M 10. Ya, masuk. Kurang hajar nama dia.
Bila first frame kena split macam ni, dia memang kau hajar. Ni nama dia kurang hajar kawan-kawan. Saya nak praktis ambil 10 ke? Tak. Tak ada. Nak praktis ambil 10 ke? Nak ambil tu je diam-diam. Ambil tu je lah diam-diam. Try. Saya cuba ya. Bodoh apa? Bodoh apa? Game ni. Okay, bye-bye kawan-kawan. Tak ada letih lah. Okay.